Sekolah Kebangsaan Iskandar Perdana, ada robot bijak yang dicipta oleh guru sains. Namanya Robot E. Robot E bermaksud robot integriti. Tugasnya ialah mengingatkan murid supaya jujur dan menolak rasuah. Robot E muncul dengan bunyi pip, pop, pip dengan lampu berkelip. Salam integriti. Hari ini saya akan pantau siapa yang jujur, siapa yang tidak. Asfa, kau dah siap ke jawab kuis sains untuk minggu depan? Belum lagi. Tapi aku ada idea. Abang aku pandai sains. Aku boleh minta jawapan kat dia. Tapi tu kan salah. Kita kena usaha sendiri. Amaran integriti. Amaran integriti. Itu perbuatan salah. Robot pun tahu ke? Bukan aku bagi duit pun. Rasuah bukan hanya tentang duit, Asfa. Bila kita minta kelebihan dengan cara tidak jujur, itu juga rasuah. Betul tu. Kalau kita menang sebab kita menipu, kita takkan rasa bangga. Tepat. Kejujuran membawa kepercayaan. Rasuah menghancurkan masa depan. Aku tak nak menang cara tipu. Aku nak jadi macam Robot E. Jujur dan berani. Baik murid-murid, masa menjawab kuis mula sekarang. Ingat, jangan tiru, jangan tahu kertas orang. Asfa menjawab dengan sendiri tanpa bantuan. Dia mungkin tak dapat markah tertinggi, tetapi hatinya tetap tenang dan bangga. Tahniah kepada semua. Asfa, mari datang depan sini jap. Asfa, cikgu sangat bangga dengan kamu kerana kamu jawab dengan jujur, walaupun markah kamu sederhana. Itulah semangat wira anti rasuah. Saya dah belajar sesuatu, cikgu. Rasuah bukan jalan mudah. Kejujuranlah jalan sebenar. Hebat, Asfa. Kamu kini wira integriti. Jom kita semua Jadi wira anti rasuah.